ilmu warasah seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila bima 'alima awrathahu Allah 'alima ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan pada ilmu yang telah diketahui, ilmu yang dia faham masa mengaji, terutamanya ilmu fardu ain. Kenapa saya sebut ilmu fardu ain? Sebab Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah sebut, seseorang guru itu hendaklah menegah muridnya mempelajari fardu kifayah sekiranya tidak belum lagi menguasai ilmu fardu ain. Sebab fardu ain ni dia fardu ain di atas orang, fardu kifayah atas orang tertentu. Imam Ghazali kata kena siapa yang belum menguasai fardu ain hendaklah menegah akan ia fardu kifayah. Dalam Bidayatul Hidayah. Fardu ain, dia utama ni fardu ain. Kalau orang nak jalan suluk, fardu ain nombor satu. Dia kena betul-betul kuat dalam fardu ain. Ambil wudu tak betul, macam mana nak sah mayat? Itu nak dapat ilmu warasah macam mana? Basuh muka, basuh betul. Daerah, wilayah basuh muka tu dia tak tahu. Sempadan dekat mana? Dia tak tahu sempadan. Salib muka je. Kalau orang tak mengaji, tak panggil fardu ain, dia amal macam tu. Tu abang basuh muka. Saya retai banyak orang. Anak-anak murid basuh muka tak lepas. Mengaji tinggi-tinggi tapi basuh muka tak lepas. Tanya abang basuh muka. Basuh dulu tu. Tunjuk macam mana. Tak kenal telinga. Daerah tu dia tak tahu, daerah muka tu dekat mana. Bawah dagu tu tak basuh. Dia basuh hadapannya. Tu pun tak habis. Ke telinga tak kena. Dia sampai ke telinga. Di atas tu, dekat kening ni. Kalau dia buat tak buang kebiah, dekat kebiah. Kebiah. Betul. Syarat semayang kena selesai hadas kecil. Hadas kecil tak lepas. Tak selesai. Semayang dia je macam. Allah kira apa? Tu. Mudah ni. Dia kena perhaluskan. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali sangat-sangat tegas dalam perkara ini. Ulama ahli sufi yang tak berpegang kepada syariat, Imam Ghazali, dia tak masuk dalam kitab. Ada ramai lagi yang tak masuk sebab tak ambil pekat syariat. Dia tak masuk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin tak ada nama. Yang dia masuk tu ahli syariat sahaja. Ulama yang ahli syariat. Wali-wali yang ahli syariat. Sebab dia tekan sangat syariat, Imam Ghazali. Kalau beribadat tanpa syariat, tak pakai. Dah ambil semayang, dah miss. Masuk waktu semayang pun tak tahu bila. Hukum-hukum rukun pun tak ketahuan. Syarat sah semayang pun tak tahu. Perkara yang membatalkan solat dan membatalkan wuduk pun tak tahu. Tak tahu. Dia nak beribadat macam mana? Dia tak tahu perkara yang batalkan. Ini Imam Ghazali, sebab tu dia fardu ain tu dia sangat-sangat tekan. Sangat-sangat tekan. Ni mana ada orang mengajar? Tauhid tak nak mengajar. Dalam masjid, fiqh tu boleh agak ada juga sikit. Tauhid tak ada. Tasawuf pun jarang-jarang ada. Baca kitab tasawuf jarang-jarang habis sangat. Hadis 40. Tu fardu kifayah. Baca hadis Bukhari, itu fardu kifayah. Baca kitab hadis fardu kifayah. Bukan fardu ain. Fardu ain tak harus sih. Ngaji masa budak-budak ulama tu. Pakai tu je. Budak tu pun lupa bila. Orang tua pun lupa. Sama budak-budak. Dia main dewasa, dia lupa. Ngaji masa tak tahu. Ngaji Faisal pun tak tahu. Dulu dia tak ingat lah. Berapa, bila tanya, cuba sebut rukun iman. Rukun iman tak ingat. Rukun Islam pun tak ingat. Sekolah menengah. Masuk sekolah menengah tak tahu. Rukun iman, rukun Islam. Universiti. Seorang pensyarah universiti. Cerita dia kata saya. Dia interview juga budak-budak universiti. Suruh mengucap kalimah syahadah. Ada juga segelintir yang tak boleh. Rukun iman. Dia tak tahu. Dia baca dekat 3 orang ingat. Tak ingat habis. Rukun Islam. Boleh dekat 4, 3, 4 ni.
Tak boleh ingat sampai 5. Ada yang macam tu kan. Ini fardu ain. Mana tauhid kan lagi lah celaka. Main tauhid nak senang, pakai itulah. Pakai ontah-ontah dulu tu ya. Inilah senang orang boleh terima. Tak boleh betul-betul otak sangat. Lalu tu ya. Mengaji syakalah. Ini Imam Ghazali tegak. Tambahlah ni masuk tarekat nak baca. Nak masuk mati pula dengan semayang pun tak sah, dengan puasa pun tak sah. Tak tahu perkara yang membatalkan puasa. Rukun ingat juga, pasal ada 2. Perkara yang membatalkan puasa, tak ingat apa dia tu. Penting perkara yang membatalkan. Setiap ibadat ni perkara yang batal tu penting. Tak ngaji pula. Dia tak nak ngaji, ustaz tak nak apa. Kena ngaji ya, perkara yang membatalkan. Kita tanya kita pula, kena ngaji ya. Fardu ain, perkara yang batalkan tu, fardu ain. Itu ilmu fardu ain ini wajib.